Kali ini mereka pula cuba untuk mengancam pintu gol pasukan Johor Darul Ta'zim. Ryan Griffith berdepan dengan dua pemain. Nanti di tengah satu percubaan cantik. Jaringannya pertama pada minit ke-16 berjaya dihasilkan oleh pasukan Sarawak. Satu percubaan dari luar kawasan penalti yang dilakukan oleh S. Canturu, saya kira menggembirakan sebahagian daripada para penyokong pasukan Sarawak yang hadir. Untuk pasukan Sarawak di depan minit ke-16. Sepakan terus yang gagal diselamatkan oleh Nur Azlan Razali. Kita perhatikan sekali lagi. Satu lampungan yang berjaya dilepaskan oleh S. Canturu. Hantaran dilakukan oleh Lord Abu Hassan. Kemudiannya Canturu berjaya untuk menghalakan bola ke penjuru kiri pintu gol pasukan Johor Darul Ta'zim, menewaskan Nur Azlan Razali untuk meletakkan pasukan Sarawak di depan pada minit ke-16. 1-0